Ambil satu yang kita punya sunscreen. Ada SPF 50 PA++. Siapa yang nak buat aktiviti sentiasa kerja dekat tempat yang panas, okey, ataupun hampa sejenis yang cepat berpeluh, okey, ataupun nak pergi kerja naik motor ke, untuk harian lah, nak pergi kerja kat mana-mana je, so boleh pakai kita punya sunscreen sebab dia sangat-sangat extra protection dekat skin hampa lah. Sunscreen kita pakai 2 jari jemari lah. Okey, begini. Ni dia sunscreen. Okey, semua boleh pakai. Tak kira peringkat umur. Anak-anak nak pergi sekolah pun pakai lah, anak-anak nak pergi sekolah pun boleh pakai kita punya sunscreen, no problem. Okey, ni dia. Jom kita pakai. Dia akan tone up. Dia tone up tau. Sunscreen yang tone up, tapi dia tak ada white cast. Dia tak akan kelabukan apa punya kulit. And yang bestnya kita punya sunscreen ni, dia dah ada moisturizer. Kalau contoh apa jenis kulit yang kering, okey, ataupun apa jenis yang malas nak pakai banyak-banyak kan, sebab dalam sunscreen ni memang dah ada moisturizer. Nampak tak? Ada moisturizer, dia mencerahkan apa punya kulit, and dia sejenis sunscreen lotion lah. Meh kita pakai. Ni dia yang bila apa pakai kita punya sunscreen, nampak tak? Dia akan cerahkan apa punya kulit macam tu. Faham tak? Tapi dia tak ada white cast tau. Dia akan nampak naik seri dekat skin kita. Kalau contoh lampau nak busy kan, tak sempat nak pakai banyak-banyak item, just pakai je kita punya sunscreen yang. Nampak tak? Dia akan tone up sedikit. Dia cerah tu nampak naik seri, nampak berseri. Tapi dia tak kelabu dia tak kelabu. And yang lagi satu, dia tak ada, orang kata apa, dia tak cover. Dia tak cover lah. Kalau contoh lampu dia jerawat ke, ada parut ke, dia tak cover lah kita punya parut-parut tu. Nampak tak? Dia nampak natural. Okey, tapi dia cerahkan kita punya kulit sedikit lah. Nampak naik seri, cantik gila. And dia finishing ni memang glow lah. Memang glowing yang. Tak glow bukan sunscreen Okaya. Glowing hampa. Dari jauh dia nampak tak tu. Glow-glow. Memang bantu untuk bagi hydrating. Kalau kulit kering, jeragat memang suka. So, hampa bila hampa jaga rutin, pakai kita punya sunscreen. Okey, tak nak pakai moisturizer pun no problem. Tapi kita punya moisturizer ni memang dah ada, kita punya sunscreen ni memang dah ada moisturizer. So, tak nak pakai moisturizer pun no problem. Just terus dah pakai kita punya sunscreen. Clear tak yang? Ni kita punya sunscreen lah. Okay, lepas tu kan rata je semua, letak dekat mata-mata, pakai juga tau. Okay, nampak tak? Dia terus meresap masuk dekat kulit kita. Tak rasa melekit, tak rasa berminyak-minyak lah. Dia sejenis yang bagi kelembapan lah dekat kita punya kulit ni. Rasa lembut kita punya skin. Memang glowing. Memang glow macam tu yang. Glowing gitu. Tak tahu nak explain macam mana, memang glow. Tapi dia tak berminyak. Dia tak ada berminyak-minyak yang. Dia akan rasa, kita punya kulit tu rasa cukup lembap.